Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita berwacana, berdialog, meluahkan rasa dan berbicara hati dan sebagainya pada hari ini dalam program Kader 360 darjah ataupun 360 degrees. Alhamdulillah, kita bersyukur. Saya ingin menzahirkan perasaan gembira dapat bertemu dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan, kader-kader semua yang telah pun memberikan sumbangan dan perkhidmatan yang cemerlang. Alhamdulillah, telah pun memberikan satu impak yang besar kepada negara. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, kita merasa bersyukur kerana pada hari ini kita dapat bertemu dan dapat berbincang, berwacana, berdialog untuk bersama-sama kita menyusun kembali untuk melihat apakah yang boleh kita lakukan untuk memperkemaskan lagi hal ahwal agama, khususnya kepada kader-kader yang ada di seluruh negara. Kepada semua, alhamdulillah, di antara perkara yang utama yang dilakukan setelah dilantik menjadi Menteri di Jabatan Pentadbiran Ahwal Agama, saya bersama-sama dengan Datuk Siraj dan rakan-rakan. Di antara perkara yang diminta awal, saya mohon kepada Datuk Siraj, Datuk Ajib dan semua, Datuk Roslan, untuk kita lihat semula kader-kader kita di seluruh negara. Untuk kita adakan pertemuan, untuk adakan roadshow, untuk mendengar, untuk bertanya khabar, beramah mesra dengan kader-kader yang ada di seluruh negara. Jadi kenapa saya melihat bahawa sudah lama kadang-kadang kita tidak bertemu. Sudah lama kadang-kadang bertahun lamanya tidak pernah ada pertemuan dengan bersama-sama dengan agensi-agensi. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, kalau kita lihat dari sudut tenaga dan yang ada, kita ada 1990 kader di seluruh negara. Ya? Dan di bawah 27 kementerian kita ada kader. Kemudian di bawah 25 agensi-agensi kita ada 6 di pihak berkuasa agama. Jadi maknanya kader kita 1990 orang ini bertebaran di seluruh negara, memberikan khidmat di kementerian, di agensi, di pihak berkuasa agama, memberikan sumbangan yang sebaiknya. Alhamdulillah. Sudah pasti kadang-kala tidak kelihatan kerana berada di kementerian yang lain. Tetapi sumbangan itu pasti dirasakan kerana mempunyai pengaruh yang terbaik kepada semua, terkhususnya kepada pihak-pihak yang memerlukan khidmat kita. Alhamdulillah, kalau kita lihat di PDRM sahaja, kita ada 874 orang kader kita. Ya. Di Jabatan Penjara, kita ada berapa di Jabatan Penjara? Ada 186 orang. Ya. Di AADK kita ada 99 orang. Kemudian di KKM kita ada 80 orang dan ramai lagi yang berada di agensi-agensi dan kementerian yang ada. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan demografi yang kita ada. Ada slide saya ke? Tak ada. Kalau tak ada, saya syarah ajalah. Baik. Ada, baik. Di antara perkara yang kita tekankan sekarang ini adalah bagaimana untuk kita menyusun semula haiwal agama ini, memaksimum dan mengoptimumkan potensi bakat yang ada. We have the numbers. Itu yang saya katakan. Kita mempunyai nombor. Okay? Kita mempunyai angka yang alhamdulillah. Kalau kita tengok demografi kita, insya-Allah kita boleh lakukan perubahan, kita boleh mempengaruhi dan memberikan impak kepada seluruh negara, khususnya dalam kerajaan. Yang ini kita tidak boleh nafikan. Seperti yang mana saya sebut, kita berada di 27 kementerian, di 25 agensi, di 6 pihak berkuasa agama, kita ada di mana-mana. Kemudian kita ada pelbagai agensi yang boleh membantu kita. Media, kita ada 3 media. Kita ada TV Al-Hijrah, kita ada IKIM, kita ada bahagian penyiaran JAKIM yang boleh menjadi wasilah untuk kita
memberikan sumbangan kepada negara kita. Dari sudut ekonomi, kita ada Lembaga Tabung Haji, kita ada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Dari dakwah, kita ada Yadim. Dari sudut pembangunan pentadbiran agama Islam, kita ada Mawib, kita ada Jawi dan seluruhnya. Mahkamah, kita ada JKSM, kita ada Mahkamah Syariah, ada Jabatan Pendakwaan dan sebagainya. Dan kita ada JAKIM dan ILIM. Alhamdulillah. Dan pada ini, kalau kita lihat demografinya, memang kita ramai. Ya? Kalau kita lihat imam, kita ada lebih 14,000 imam yang kita gajikan mereka, yang allowancekan mereka setiap bulan. Kemudian kita lihat dari sudut penerima manfaat dan juga dari sudut yang lain. Ini menunjukkan Alhamdulillah negara kita dan peringkat haiwal agama khususnya mempunyai kekuatan, mempunyai kelebihan dan kita boleh bergerak bersama. Baik, next. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, di samping kita melihat perkara yang ada pada hari ini, Alhamdulillah, kader bermula 1980-an. Bermula dengan bahis bahagian haiwal Islam, kemudian kita ada pegawai-pegawai haiwal Islam yang kita tempatkan di kementerian-kementerian, termasuk di luar negara atasi agama. Pada tahun 2008, Alhamdulillah, itu merupakan satu cetusan, satu gelombang baru haiwal agama, di mana dengan adanya penerapan nilai hadari, maka kita ada ramai pegawai-pegawai kader dan juga sokongan-sokongan pada 2008, dan pada 2013 dengan adanya unit integrity, maka diserapkan ke dalam itu. Jadi kita ingin melihat semula peranan kader dan bagaimana kita boleh menyusun dan memberikan impak dalam masa yang sama. Kita memikirkan juga bagaimana dari aspek kebajikan, daripada aspek career, daripada aspek-aspek yang lain. Perbincangan saya dengan Datuk Siraj bersama dengan KPPA dan KSN, kita selalu berbincang berkenaan bagaimana kita ingin memperkasakan lagi kader ini. Dan sebenarnya ramai yang tidak tahu keberadaan kader ini. Apabila berbincang dengan menteri, apabila berbincang dengan pegawai-pegawai kerajaan, apabila kita bicarakan sekarang ini, apa yang kita cuba lakukan adalah untuk menzahirkan keberadaan kader-kader kita di seluruh negara, di seluruh kementerian dan seluruh agensi-agensi. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada dalam keadaan yang baik, tetapi banyak perkara yang ingin kita lakukan lagi. Dan di antara perkara yang pertama yang dilakukan adalah kita ingin melakukan roadshow, pertemuan, perbincangan dengan kader-kader kita di seluruh negara. Dan hari ini kita dapat bertemu dengan kader-kader yang ada di peringkat Lembah Kelang. Selepas ini kita akan pergi ke utara, ke selatan, ke timur, termasuk ke Sabah dan Sarawak, untuk kita mendapatkan maklum balas, pandangan, idea, termasuk isu-isu berbangkit yang boleh kita cuba untuk menawarkan solusi secara bersama. Itu adalah sedikit mukadimah ucapan saya pada hari ini, iaitu kita ingin mencetuskan gelombang baru haiwal agama, dan kader adalah di antara ejen-ejen yang akan menjadi nadi kepada islah perubahan yang cuba kita lakukan. Baik. Sekarang ini kita masuk ke fasa yang kedua. Kita ingin berbicara tentang islah, tentang perubahan yang ingin kita laksanakan di negara kita. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, sumbangan tuan-tuan dan perempuan, Alhamdulillah, walaupun kita tak rasa ataupun kadang-kadang kita merasakan fungsi kita itu barangkali terlalu spesifik, terlalu mikro, tetapi percayalah, ianya memberikan impak yang besar. Alhamdulillah, negara kita pada saat ini berada dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Menjadi tumpuan para ilmuwan, ulama, pemimpin dunia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau dalam konteks haiwal agama ini, boleh saya kongsikan bahawa begitu ramai ulama seluruh dunia nak datang Malaysia. Mereka nak buka pejabat di Malaysia. Mereka nak jadikan Malaysia sebagai pusat pengembangan idea-idea mereka. Contoh, Rabitah Muslim World League, Alhamdulillah,
Mereka ada pejabat di sini, mereka mengiktiraf negara kita, malahan kita melaksanakan pelbagai program peringkat antarabangsa bersama mereka. Alhamdulillah, Muslim World Leagues. Kemudian Majlis Hukama Al-Muslimin daripada Syekh Ahmad Taib. Alhamdulillah, mereka juga akan membuka pejabat di sini. Kita sudah ada pejabat di Putrajaya, pejabat sementara. InsyaAllah mereka juga akan bergerak aktif di negara kita, menjadikan negara kita sebagai pusat serantau Majlis Hukama Al-Muslimun. Kemudian International Islamic Fiqh Academy, Majma' Fiqh juga melihat bagaimana potensi Malaysia untuk menjadi pusat serantau kepada Majma' Fiqh. Bukan itu sahaja, Ittihadul Ulama Syekh Ali Al-Qaradhawi yang diasaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada pejabat di sini dan bergerak aktif. Ini bermakna seluruh organisasi utama dunia dalam konteks haiwal agama berada di negara kita. Dan sekarang ini boleh saya kongsikan, Dr. Yasir Qadhi, Dr. Omar Sulaiman dan beberapa orang lagi juga daripada North America dan juga Eropah juga ingin menjadikan negara kita sebagai tempat mereka mengembangkan dakwah dan mereka memilih negara kita. Baik, itu adalah situasi yang berlaku di Malaysia. Menjadi tumpuan ilmuwan ulama dunia kerana potensinya. Kenapa mereka datang ke Malaysia? Yang ini kita kena menghargai dan kita rasa Alhamdulillah. Kenapa mereka datang ke Malaysia, mereka tidak datang ke negara-negara lain? Baik. Yang pertama, mereka merasakan bahawa negara Malaysia mempunyai contoh role model negara Islam yang terbaik. Pada abad ini, pada abad ke-15 Hijri, pada abad ke-21 Masihi, kita mencari-cari model negara Islam yang terbaik. Sudah pasti sukar kerana negara Islam khususnya baru sahaja merdeka daripada penjajahan. Namun, mereka melihat potensinya ada di negara kita. Pertama, negara kita adalah multicultural. Negara kita adalah negara yang berbilang bangsa, berbilang agama. Yang menariknya, negara kita majority Muslims tetapi tidak seperti mana negara-negara Islam lain sehingga 98% sampai 9% Muslim. Negara kita hanya lebih kurang 60% Muslim dan 40% bukan Islam. Ini bermakna bahawa negara kita adalah sangat-sangat multicultural yang dipimpin majoritinya adalah orang Islam. Dan sahabat-sahabat kita mengatakan bahawa Malaysia ada dua model. Satu model negara Islam majoriti Muslim yang memimpin, satu lagi menarik, minoriti Muslim yang memimpin di Sarawak. Minoriti Muslim memimpin walaupun kurang daripada 30%, tetapi memimpin negeri Sarawak dengan adil, dengan sejahtera dan makmur. Yang kedua, kenapa mereka datang kemari? Kerana kita punya institusi Islam yang dinamik. Kita ada ILIM, kita ada JAKIM, kita ada YAPIM, kita ada YADIM, kita ada IKIM, kita ada TV Al-Hijrah, kita ada segala-galanya. Ini bermakna institusi yang ada di Malaysia mempunyai ekosistem yang cukup untuk mencetuskan kebangkitan Islam yang bermula di Nusantara. Dan Alhamdulillah negara kita mempunyai kelebihan sebaiknya, keadaan negara kita yang aman dan damai, stabil politiknya, ekonominya Alhamdulillah. Baru-baru ini Malaysia telah diisytiharkan sebagai sebuah negara ke-13 dunia paling aman di dunia. Alhamdulillah. Maknanya Global Peace Index, negara Malaysia nombor 13 paling aman di dunia, dan di Asia di kalangan ranking top 3 Jepun, Singapura dan Malaysia. Dan ini merupakan kelebihan negara kita, negara Islam yang stabil, yang aman, yang sentosa. Dan Alhamdulillah, pandangan daripada sahabat-sahabat kita juga mengatakan bahawa Malaysia mempunyai pemimpin-pemimpin yang visionary. Pemimpin-pemimpin yang mampu untuk mewakili suara Islam, menyebarkan dan menzahirkan imej Islam yang wasati, yang moderates. Kalau kita lihat pada hari ini, bagaimana Malaysia, sebuah negara Islam,
menjadi pendamai kepada dua negara majoriti bukan Muslim yang berperang. Alhamdulillah, mereka berdamai dan peperangan berjaya ditamatkan. Kita menjadi pendamai kepada Cambodia dan Thailand. Peperangan itu berjaya kita hentikan, dan Alhamdulillah sehingga hari ini kita nampak bagaimana peranan pengiktirafan negara kita di peringkat dunia terhadap negara kita Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Alhamdulillah. Ini merupakan perkara yang kita boleh banggakan, sumbangan daripada semua, daripada kader-kader dan juga daripada semua yang terlibat sama kepada negara kita. Cuma hari ini, what next? Apa yang boleh kita lakukan lagi? Negara kita berada dalam keadaan yang baik, Alhamdulillah. Tetapi apa akan jadi di masa depan? Apakah peranan semua pegawai-pegawai kita, semua staf-staf kita untuk membawa Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi lagi? Alhamdulillah, kalau saya kongsikan kepada semua, haiwal agama berada satu tahap yang sangat-sangat cemerlang pada hari ini. Alhamdulillah. Kita berikan tepukan gemuruh kepada semua. Alhamdulillah. Ianya disokong oleh data-data yang ada di dunia. Alhamdulillah, kita nampak kejayaan JAKIM. Pengurusan halal kita nombor 1 dunia. Alhamdulillah. Kita berikan tepukan kepada JAKIM. Ini semua, ya. Kalau saya pergi mana-mana, baru-baru ini pergi menunaikan haji, memang kita terkenal sebagai negara rujukan halal dunia. Alhamdulillah. Pengurusan haji kita, tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh challenge lah. Alhamdulillah. 5 tahun berturut-turut anugerah pengurusan haji terbaik dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila saya pergi baru-baru ini, Alhamdulillah, berdebar juga masa tu. Sebab tiba-tiba jadi menteri kalah pula kan. Jadi Alhamdulillah, terima juga hadiah anugerah Labaitum Diamond Award buat kali kedua berturut-turut. Alhamdulillah. Cemerlang. Baru-baru sebentar tadi, pagi tadi, saya bermesyuarat dengan Islamic Development Bank. Islamic Development Bank sebut apa tadi? Memang dia kata tak terkalahlah Malaysia pengurusan haji. Sekarang ini banyak negara-negara lain melalui IDB ingin belajar dengan pengurusan haji di negara kita. Alhamdulillah. Islamic Economics, kewangan Islam, kita nombor 1 dunia. Global Islamic Economic Indicator Index kata kita nombor 1 dunia 11 tahun berturut-turut, tak pernah kalah. Baik. Apa yang kita cuba lakukan lagi, tuan-tuan? Pendidikan Islam kita, JAKIM, perkukuhkan lagi. Pertama, kafah kita. Kafah kita dah ada 2.0, kita perkukuhkan lagi. Kemudian tahfiz kita. Kita sudah ada ekosistem tahfiz. Sekarang ini, kita sedang bangunkan lagi ekosistem pondok pula. Kita sudah engage dengan semua pondok seluruh negara. Kepada semua, kita ada 6 pondok yang sekarang ini pilot projects. Dengan kerjasama dengan MDEC, kita taja mereka berjuta Datuk Siraj untuk pendigitalan dan juga pendedahan teknologi kepada pondok-pondok di seluruh negara. Pilot project kita kepada 6 pondok di 6 buah negeri dan sudah bermula. Alhamdulillah. Yang ini di bawah MDEC, ICU dan JAKIM. Jadi kita nak buat banyak lagi yang kita nak buat, nak lakukan sebaiknya dan sedayanya. Dan yang terakhir mungkin saya nak kongsikan, zakat, wakaf termasuk undang-undang syariah. Undang-undang syariah kita bangunkan sekarang ini satu blueprint. Apabila saya masuk, saya mengurusikan mesyuarat, kita ada banyak usaha-usaha yang ingin dilakukan untuk memperkasakan undang-undang. Tetapi ianya bertebaran. Ianya perlu dicerakinkan sedayanya. Dan Alhamdulillah, setelah kita meneliti, tuan-tuan, apabila kita buat satu kajian, ada lebih 486 undang-undang syariah yang ada di seluruh negara. Yang ramai tak tahu. Dan ramai juga yang tak pernah belajar. Kalau belajar pun dia belajar Selangor atau wilayah saja. Dia tak belajar Perlis, dia tak belajar Pahang, dia tak belajar Kedah. Jadi kita nak melihat bagaimana kelompongan dan juga penambahbaikan undang-undang termasuk mahkamah syariah. Dan juga kompetensi pegawai-pegawai mahkamah, kompetensi hakim dan peguam syar'i. Hujung minggu hari itu, kita adakan convention peguam syar'i
untuk menyeragamkan kemasukan pegawai syar'i ke dalam sistem mahkamah syariah di seluruh negara. Itu merupakan program-program yang banyak sedang kita lakukan, sehingga kan saya berkata kepada semua, saya rasa terlalu banyak yang boleh kita lakukan sehingga kita tak sempat nak bergaduh. Maknanya sebab terlalu banyak yang perlu kita islahkan, dan ini yang kita ingin lakukan bersama. Cuma kita menghadapi pelbagai cabaran. Cabaran-cabaran baru yang didepani oleh haiwal agama. Cabaran sebelum ini, alhamdulillah, kita tangani sebaiknya. Maka gaya kerja adalah bagaimana mendepani realiti sebelum itu. Tetapi kita sudah masuk ke satu zaman yang baru dengan cabaran dan realiti yang berbeza. Oleh itu kita memerlukan gaya baru, kita memerlukan semangat baru, kita memerlukan pendekatan yang baru. Sekiranya kita menggunakan pendekatan yang lama untuk mendepani realiti baru, kita makin tidak relevan. Barangkali kita akan gagal. Sekiranya kita tidak gagal, ada pihak yang akan menggagalkan. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak kepada semua untuk kita memikirkan dimensi islah baru dalam kita mendepani realiti yang ada pada hari ini, yang sangat mencabar, yang sangat menguji kebijaksanaan wisdom kita. Di antara perkara yang sangat mencabar pada hari ini adalah dengan bertebarannya, pesatnya dunia teknologi, kesannya otoriti haiwal agama semakin terhakis. Defisit or trust ataupun trust deficit yang berlaku di kalangan masyarakat kerana ledakan dunia teknologi, maka otoriti haiwal agama itu semakin dilihat berkurangan, malahan ianya dicabar oleh masyarakat, oleh segmen-segmen yang ada di dalam society kita. Jika dulu apabila Jabatan Mufti memberikan fatwa, semua orang pasti akan mentaati, sami'na wa ata'na, menghormati institusi kemuftian itu. Pada hari ini, apabila Jabatan Mufti memberikan pandangan, keluar Mufti laknatullah. Memang Ustaz Fawaz Sabir Samaha memang sentiasa ada saja dicaci, dimaki, dihina, malahan direndah-rendahkan. Dulu JAKIM apabila adanya isu halal, JAKIM keluar statement, semua orang akur. Hari ini JAKIM keluar halal, dia kata JAKIM pun tak halal. Saya kata betul. Ya? Maknanya keyakinan masyarakat itu sudah pasti ianya terhakis kerana ledakan dunia teknologi, maklumat di hujung jari, maka status yang pernah kita ada pada waktu dahulu sekarang ini sudah tercabar. Ianya bukan hanya berlaku di haiwal agama, malahan kepada kerajaan, kepada institusi, ianya berlaku kerana dunia sudah berubah. Jadi kita ingin mengembalikan semula keyakinan masyarakat, autoriti itu, supaya kita boleh memandu, membimbing masyarakat ke satu hala tuju yang sebenar, memahami Islam dengan kefahaman yang sebenar. Oleh itu kita mesti berubah. Kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan yang sama untuk mendepani realiti baru. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Ini Albert Einstein kata. Kegilaan itu adalah kita melakukan sesuatu berulang-berulang tetapi kita mengharapkan natijah yang berbeza. Ini merupakan perkara yang perlu kita lakukan. Kita perlu lakukan perbezaan untuk melakukan perubahan. Baik, ini sedikit apa yang kita boleh lakukan. Sebelum saya meneruskan lagi ucapan saya ingin mohon kepada Urustia untuk menayangkan video masa depan haiwal agama yang cuba kita imajinasikan boleh
menerajui negara kita menjadi model negara Islam terbaik di abad ke-15 Hijrah. Silakan. Alhamdulillah, itu merupakan imajinasi yang sedang pun berlaku. Bagaimana untuk kita melakukannya? Kerana perubahan yang kita boleh lakukan ianya mesti mensinergikan dengan teknologi, dengan artificial intelligence, dan dalam masa yang sama berasaskan kepada nilai akhlak, adab dan etika. Kalau kita lihat tadi, sebenarnya Mahkamah Syariah pun sudah bergerak ke atas itu. Kita ada buat satu laluan fast track yang dapatannya 100% selesai dalam masa 1 hari. Ini adalah kejayaan yang dilakukan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah. Sekarang ni kita ingin berkemaskan lagi. Dari sudut halal, kita sudah ingin memperkasakan halal sistem dengan lebih e-halal 2.0 dan sebagainya. Dari sudut ekonomi Islam, tabung haji, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, dan selain ini kita sedang perkukuhkan lagi dengan melihat bagaimana wakaf dan zakat akan diperkemaskan dengan lebih baik lagi. Pendidikan Islam, seperti yang tunjuk tadi, bagaimana tahfiz, kita sudah ada 4 saluran dan sudah ada majlis tahfiz negara, kita gerakkan lagi dan insya-Allah akan diikuti dengan pondok, dan ada banyak lagi yang cuba kita lakukan sedaya dan sebaiknya yang boleh kita perkemaskan lagi. Jadi apa yang perlu kita lakukan hari ini? Apa yang saya ingin katakan adalah next. Apakah yang perlu kita lakukan di masa akan datang dan pada hari-hari yang berikutnya? Kita perlu memulakan gerak langkah baru dengan semangat baru, dengan yang saya katakan sebagai the new power. Kita tidak mahu lagi menggunakan the old power untuk facing the new realities. Jadi kita perlu memastikan bahawa kita mempunyai dimensi baru bagi mendepani realiti era pasca normal yang sudah tidak normal. Dalam masyarakat pada hari ini, kita lihat bahawa kita boleh maju, tetapi akhlak, adab, moralnya sudah hilang. Kita boleh maju ekonominya, hebat teknologinya, tetapi dari sudut moral, dari sudut kemanusiaan itu hilang. Di negara kita juga kita lihat semakin hilang kemanusiaan. Bukan hanya di negara kita, di seluruh dunia sudah semakin hilang kemanusiaan, simpati, empati, akhlak dan adab. Kalau kita tengok Gaza adalah bukti bagaimana dunia senyap dan sunyi tidak mampu menangani krisis kemanusiaan. Di negara kita ada banyak kes-kes yang tidak normal, yang satu dulu pada kita rasakan bahawa ianya mustahil, tetapi hari ini telah pun berlaku kerana keadaan yang sudah berubah. Dari sudut politik, ekonomi, pendidikan, agama, kesihatan, semuanya melalui pelbagai perubahan yang begitu mencabar, dan kita orang agama mempunyai peranan, mempunyai fungsi untuk membimbing masyarakat ke arah memahami Islam yang sebenar. Baik, ini yang saya ingin kongsikan adalah islah dan reformasi yang perlu kita lakukan, iaitu inilah paksi kita. Kementerian Ekonomi boleh mencipta kejayaan, inflasi rendah, kadar pengangguran rendah, pelaburan tinggi. Tetapi jika akhlak masyarakat, jika teknologi itu tidak benar-benar mengikut beradab, bermoral, ianya akan rosak. Pendidikan, kesihatan, mesti semua mereka semua mempunyai peranan masing-masing. Tetapi kesemua kementerian, kesemua agensi memerlukan bimbingan daripada haiwal agama. Kita memainkan peranan untuk membimbing, menasihat, menerapkan nilai-nilai murni, nilai-nilai Islam di dalam agensi, kementerian, pihak berkuasa agama dan semuanya. Barangkali inilah peranan kita, peranan yang paling penting di dalam sebuah negara. Di dalam sebuah negara, pembinaan pencakar langit barangkali salah satu petunjuk kepada tamadun kota. Tetapi kita lebih besar lagi, pembinaan jiwa, pembinaan akhlak, membina tamadun.
Inilah peranan-peranan kita yang perlu kita lakukan, dan insya-Allah next apa yang kita cuba lakukan sekarang ini untuk memudahkan pelaksanaan, kita permudahkan dengan beberapa pendekatan yang ada. Yang pertama, pendekatan kita adalah pendekatan membentuk pemikiran masyarakat. Di peringkat kader, bagaimana membentuk pemikiran pegawai-pegawai, staf-staf, mempengaruhi di kementerian-kementerian dan agensi-agensi. Kita membentuk pemikiran dan penghayatan Islam yang sebenar. Kemudian, kita membina keyakinan dan juga memastikan ketangkasan, kebijaksanaan dan juga keefisienan perkhidmatan kita kepada agensi-agensi yang kita berikan. Dalam erti kata yang lain, sekarang ini saya boleh rumuskan, kita tidak boleh lagi bekerja secara in silo. Kita mesti bergerak secara bersama untuk memperkukuhkan satu naratif, satu hala tuju yang sama. Oleh itu, perkara yang paling utama yang saya mohon kepada JAKIM dan 14 agensi adalah kita menubuhkan satu jawatan kuasa induk komunikasi haiwal agama, iaitu memperkukuhkan komunikasi sesama kita. Apa yang kita lakukan? Mungkin kader-kader semua, di antara inovasi yang kita lakukan adalah kita lancarkan WhatsApp channel Madani Membantu, iaitu WhatsApp channel haiwal agama. Kita kongsikan semua program-program yang berimpak tinggi setiap hari, pagi, tengah hari dan malam. Yang kita pilih daripada 14 agensi, lepas ni kader-kader pun boleh kongsikan, kita akan masukkan di dalam WhatsApp channel dan seluruh warga haiwal agama boleh mengetahui inisiatif-inisiatif yang kita lakukan menerusi WhatsApp. Supaya setiap hari kita tahu bahawa terlalu banyak program-program yang berimpak yang kita lakukan, yang perlu kita amplify, yang perlu kita sebarkan. Sekiranya kita nak tahu lagi, kita boleh hubungi agensi-agensi berkenaan. Sekarang ini jawatan kuasa tersebut dipengerusikan oleh IKIM, timbalannya adalah TV Al-Hijrah dan semua agensi dengan tim media dan tim UKK dan juga tim media mereka. Jadi ini yang kita cuba lakukan. Sebab apa? Di antara kejayaan sesebuah agensi, kejayaan sesebuah negara, kejayaan sesebuah organisasi, komunikasi. Kerana komunikasi itulah yang boleh menyatukan mimpi-mimpi kita bersama. Apa yang kita perlu lakukan? Ini disebut oleh Seth Godin di dalam buku dia The Tribes. Untuk memastikan kejayaan sebuah organisasi, connectivity. Yang pertama, connected to one another. Kita mesti connected sesama kita. Ada WhatsApp, ada komunikasi. Tak cukup connected to one another. Yang kedua, kita mesti connected to an idea. Kita mesti connected dengan idea dia apa? Idea untuk melakukan islah kepada negara kita. Dan yang terakhir, kita mesti connected to a leader. Connected kepada pemimpin-pemimpin kita. JAKIM, YAPIM, YADIM dan seterusnya. Dengan connectivity ini, one another, leader dan juga idea, kita boleh melakukan perubahan, insya-Allah. Sebagai mudahnya, kita tidak mahu bercakap besar dan sebagainya, berbicara tentang langit dan bumi. Kita mulakan dengan satu kempen next yang mudah untuk melakukan perubahan. Sebab apabila kita nak fikir melakukan perubahan, saya cuba untuk mencari apakah formula. Sebab formula ni yang paling penting untuk kita pastikan usaha kita adalah usaha yang sahih, yang asli, yang pasti berjaya. Dan saya melihat model Madinah Al-Munawwarah. Apabila Rasulullah SAW untuk membina negara, membina tamadun,
Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda adalah 4 perkara ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang faqih kitab Taurah. 4 perkara ini yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW apabila membina Madinah Al-Munawwarah. Dan itulah asas kita untuk melakukan islah di negara kita. Apabila kita menghidupkan sunnah, insya-Allah Allah akan jamin kejayaan, insya-Allah. Kita lihat hadis ini, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billahi wan nasu niyam. Ini yang kita mulakan untuk melakukan islah. Ini adalah foundations of nations, foundation of civilizations. Jadi kita tak bicaralah nak buat itu ini, kita mulakan dengan ini terlebih dahulu. Kita mulakan dengan salam. Sekarang ini kita sebarkan keamanan, kedamaian, sebarkan kestabilan. Kalau tengok baju bola saya, memang sebarkan salam. Kita pun telah buat satu lagu sebarkan salam. Kemudian wa at'imut ta'am, Rasulullah suruh bantu orang-orang yang memerlukan. Kita buat kempen madani membantu dari segi aspek harta, makanan, pendidikan, kesihatan, termasuk juga pemikiran. Kemudian kita masuk lagi wasilul arham, kita ingin jamin perpaduan. Sekarang ni kita bekerjasama dengan Kementerian Perpaduan, dengan pelbagai agama untuk mewujudkan keharmonian. Kita buat kempen Kita Kawan. Kemudian akhir sekali yang Rasulullah pesan kepada kita, wasallu billahi wan nasu niyam, kita buat kempen Jom Solat. Saudara semua, kalau saudara-saudara semua tengok, lihat apa yang kita lakukan pada hari ini, kita cuba makmurkan negara kita dengan solat. Walaupun nampak kecil, tetapi inilah kekuatan umat Islam yang sebenarnya. Di peringkat negara, sekarang ini kita sudah pun lancarkan kempen surau Jumaat di seluruh negara, termasuk di pusat beli belah, di shopping mall, di pusat perhentian bas, kereta api, kapal terbang, di highway, di bangunan-bangunan tinggi, kita buat solat Jumaat. Alhamdulillah, di IOICT Mall ada surau Jumaat, di Alamanda ada surau Jumaat, insya-Allah di KLCC ada solat Jumaat, surau Jumaat. Sekarang ini kita tengok di Mid Valley, di Pavilion dah ramai lagi. Di surau Jumaat ada di Seremban sekarang ini, insya-Allah di Bukit Gantang dan beberapa lagi. Kita berbincang dengan PLAS untuk mengimarahkan lagi. Malahan tuan-tuan, apabila berlakunya apa yang berada di negara kita, sudah puluhan tahun kita merdeka. Di Bukit Bintang tak ada masjid, tuan-tuan. Orang lupa tak ada masjid. Orang ingat Bukit Bintang tu tempat maksiat aja, ataupun tempat nasi Arab. Tapi insya-Allah tuan-tuan, kita dah mula dah. Saya kata kepada Jawi dengan Mawi, kita tak nak tangguh, kita sudah mula solat Jumaat di Bukit Bintang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita nak bina surau Jumaat yang besar, yang boleh memuatkan 1,500, insya-Allah. Sudah ada tempatnya, sudah ada yang pewakafnya. Doakan dalam masa beberapa bulan awal tahun depan kita ada surau Jumaat yang besar pertama kali di segitiga emas Bukit Bintang, insya-Allah. Insya-Allah. Dan tuan-tuan, ini saya nak cerita begitu gembira, doakan. Yang ni kita dah usaha dah. Kita dah sedar lihat dengan Mawib, kita sudah dapat pun endorsement daripada PM. Kita ada tanah lebih kurang 5 ekar, 4.6 ekar di depan Menara TRX. Kita akan bina masjid ikonik baru di Bukit Bintang yang akan dibangunkan insya-Allah dalam masa terdekat. Tanah kita dah ada, kita sedang usahakan daripada aspek kewangan. Pada masa itu baru kita tahu Bukit Bintang mercu tandanya bukan Menara TRX, tetapi masjid yang akan kita bina, insya-Allah. Banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi. Kita nak cerita tak habis pada pukul 1. Kita juga sekarang ini sedang memerhatikan dengan Mawib dan Jawi untuk mengembalikan keadilan kepada Haji Taib. Kerana lorong Haji Taib itu semua orang tengok dengan maksiat. Maknanya kita tidak berlaku adil kepada Haji Taib. Jadi saya beritahu kepada Mawib, kerana Mawib dekat dengan lorong Haji Taib, tugas Mawib untuk mengembalikan keadilan kepada Haji Taib, menjadikan lorong Haji Taib lorong bukan lagi lorong maksiat, tetapi lorong haji-haji, lorong hajah-hajah, lorong yang membawa kebaikan dan kebajikan. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan buat surau Jumaat di lorong Haji Taib.
InsyaAllah. Jadi apa yang saya nak beritahu, ada banyak yang kita ingin lakukan. Kader boleh bantu kita untuk melakukan perubahan ini. InsyaAllah, saya memang sentiasa bersemangat kerana tuan-tuan bersemangat, kerana Datuk Siraj bersemangat, Dr. Roslan semangat. InsyaAllah kita lakukan naratif saya kepada semua. Di abad ke-15 Hijrah ini, tidak ada lagi model negara Islam contoh. Dulu ada Madinah, ada Andalus, ada Baghdad, ada Istanbul, dan kita pernah ada Melaka. Tetapi pada hari ini tidak ada negara yang boleh menjadi contoh tauladan. Kita berada di track yang tepat. Halal, kewangan Islam, haji, kita berada dalam track yang tepat. Sekarang ini kita ingin membawa islah seluruhnya daripada segenap aspek haiwat agama. Kita ada numbers, kita ada staff, kita ada kekuatan, kita boleh lakukan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Kader 360 darjah Celsius 360 darjah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.